Hai, Assalamualaikum Haji dan Hajat. Tolong tonton video ni sampai habis. UI nak sharekan info yang sangat penting. Jangan skip video ni kalau tak anda di kalangan mereka yang rugi. Dan jangan lupa ada sharekan sebanyak yang boleh video ini supaya pahala mengalir dan anda yang sharekan pun mengalir. Bagi korang yang datang ke kota Madinah dan teringin nak ambil air Zam-Zam dalam kuantiti yang banyak, botol 5 liter ke, botol 1 liter ke, botol 10 liter ke, kat Masjid Nabawi ada sediakan perkhidmatan tu. Korang boleh ambil secara percuma. Dia dekat area pintu 310 berhampiran dengan Masjid Al-Ghamamah. Kawasan ni adalah khusus untuk ambil air Zam-Zam. Tengok orang ambil banyak macam ni secara percuma. Buka pagi pukul 7 pagi sampai 10 pagi. Lepas asar akan buka daripada lepas solat 1 jam, dan malam akan dibuka daripada pukul 9 malam sampai pukul 1 pagi. Jadi korang yang datang Madinah dan haji hajjah yang datang Madinah boleh sama-sama ambil peluang ini untuk ambil air Zam-Zam dengan portion yang banyak tanpa perlu bayar. Bila datang sini, minumlah air Zam-Zam sebanyak yang boleh, sebab kita sekarang kat Malaysia nak beli air Zam-Zam pun mahal. Jadi datang sini, ambil peluang ni, minum sebanyak yang boleh. Niat doa sambil minum. Cara minum air Zam-Zam, buka songkok, menghadap kiblat dan berdoa dalam hati sambil membaca doa minum air Zam-Zam. Dan masa minum, niatlah apa saja yang haji dan hajjah nak niat, insya-Allah Allah akan kabulkan dengan asbab air Zam-Zam. Yang mana ada penyakit, yang ada sakit 3 serangkai, sakit sedar atau tak sedar, dan kalau mungkin tidak berpeluang, yang sakit tu datang, mungkin ada keluarga di Malaysia yang sakit, kita boleh minum, niat mudah-mudahan dengan berkat air Zam-Zam Allah selamatkan dan sihatkan mereka. Mudah-mudahan disebar-sebarkan menjadi amal jariah kita, insya-Allah. Bye bye. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.